Guys, mana player-player Scania tu? Korang rasa lori ni dah cukup cantik tak dekat mata korang? Hari ni Maira nak tunjukkan pada anda semua sampel lori customer kita yang telah siap sepenuhnya. Untuk Scania NTJ R450 ni, ianya telah dicat dengan menggunakan tone warna yang bermula dengan warna putih ke arah warna merah yang lebih gelap. Di bahagian sisinya pula, ia telah dicat sepenuhnya menggunakan desain yang seperti telah diminta oleh pelanggan kita sendiri. Dan untuk pengetahuan anda, desain ni bukan menggunakan stiker tau. Untuk bahagian axle configuration, pada asalnya lori ni menggunakan axle configuration 6x2 mid-lift, iaitu tayar di bahagian tengahnya boleh digantung. Akan tetapi untuk lori ni, customer meminta kita untuk mengubah suai kepada lori 6x4 shaft gearbox. Untuk bahagian chassis pula, kita telah membalut chassis supaya ianya lebih tahan lama dan lebih kukuh untuk jangka masa yang lebih lama sehingga bertahun lamanya. Lori ni menggunakan tangki minyak di bahagian kiri dan juga di bahagian kanan dengan kapasiti maksimumnya sebanyak 475 liter. Guys, inilah dia bahagian dalam untuk lori customer kita tadi. Untuk bahagian dalam ni kita tak ada ubah suai apa-apa, ianya masih lagi kekal seperti sedia kala. Untuk bahagian dashboard ni ianya sangat mudah dicapai oleh pemandu kita sendiri. Dan dekat bahagian steering ni juga ia mempunyai beberapa button kawalan lah. Dekat bahagian hadapan atas ni pun ada lagi storage. Tak lupa juga di bahagian katil, bahagian bawahnya mempunyai juga 2 storage. Dan katilnya mempunyai 2 katil bahagian atas dan juga di bahagian bawah. Alhamdulillah, Maira dah selesai review lori customer kita tadi. Tapi kepada anda yang berminat untuk mendapatkan lori yang sama macam customer kita, jangan risau sebab PK Buasan dari stok lori yang baru iaitu Scania NTJ R450 sebanyak 8 unit tau. Jadi jangan lupa terus hubungi sales advisor kita. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.